Okey. Hai guys. Aku ingatkan tak ada orang yang minat pasal Syakman ni. Aku pun teragak-agak nak buat itu hari video. Rupa-rupanya aku up video full review tu. Mendapat sambutan pula kan. Banyak pula view kan. So, mulai sekarang apa yang kau nak tahu kau tekan je. Kau type je komen. So untuk video kali ni aku nak ajar gear lah. Gear. Mana tahu siapa nak kena bawa nanti kan. Nak bawa mesti kena tahu. Nak bawa lori lah. Nak bawa lori mesti kena tahu pertama sekali gear dia. Gear dia tu macam mana. Okey. Kita start gear dia lah. Dah start enjin apa semua. Angin pun dah cantik. Dah penuh lah tu. Kalau macam ni dah penuh lah ni. 10 bar. Tangki 1, tangki 2 10 bar. Maknanya dah penuh. Okey. Lepas tu kita ni gear dia dekat sini lah. Seperti yang aku bagi tahu itu hari. Ni gear dia. Sini mood dia. Mood ekonomi dan power. Okey, so ni gear dia. Untuk gear dia macam ni. Kita masukkan D. Okey, D ya. Auto lah. Kalau kita nak auto, kalau nak manual kita tekan sini lah. Kita set lah manual. Dia start dengan gear 4. Contohlah dia start dengan gear 3. Kita boleh adjust walaupun dia dalam mood auto kita boleh adjust lah. Cara dia macam ni. Kita angkat ke atas. Kalau nak naikkan gear, kita angkat ke atas. Tengok sekarang gear 3. Aku up sikit. Tengok sana. Dia akan jadi gear 4. Kalau macam kita rasa dia tak betul, kita boleh adjust bagi betul. Kalau kosong, boleh lah starting kan. Gear 4 macam ni. Okay. Lepas tu turun handbrake lah. Ni brake eco handbrake eco Dia tak ada lekat lah. Untuk turun bukit kalau bawa barang berat, kita boleh pakai ni lah, handbrake ni. Okey, ni handbrake dia. Lepas Okey, dah lepas. Sudah lepas, kita boleh jalan. Boleh jalan lah. Dia senang lah, auto. Nak turun kepala ni, nak turun steering ni, sini switch dia. Dia ala-ala scanner sikit tekan bawah. Tekan lagi sekali. Baru dia lock. Okey, kita boleh adjust lah nak macam mana. So, lepas tu kita jalan lah. Tekan minyak lah. Tekan minyak jalan lah. Bila jalan, okey. Boleh macam tu lah cara jalan dia. Macam ni aku ni Eco saja nak tunjuk ni. Baru balik daripada Puspakom. Tengok view dia. Baru berapa hari je post ada juga view kan. Maknanya ada orang minat lah kan. So aku buat lagi satu video. Okey, baik. Untuk reverse ni untuk reverse pula. Okey, free. Lepas tu R, reverse. Tengok sini reverse 1. Kalau kita tekan reverse je, mesti dia akan keluar reverse 1. Contohlah tempat kita nak reverse panjang jauh kan. Dengan keadaan eco pula, dia tak ada barang, kosong macam ni, kita boleh guna R2. Macam ni lah, macam gear 1, gear 2 lah. R2. Macam mana nak buat dia? Kita angkat ke atas ni. Angkat ke atas, tengok Aku angkat. Tengok dekat papan ni, dia akan jadi R2. Okey, R2 ni untuk ringan lah, untuk tak ada barang lah. So, nak reverse, double signal, jangan lupa sini. Double signal. Turunkan cermin. Tak payah ajar aku ni semua orang pandai. Supaya apa turun cermin ni? Sebab apa kena turun cermin? Sebab terlenggek kaki orang ke apa ke, orang jerit kita dengar lah kan. Jangan buat macam hero sangat. Jangan buat pandai kan. Tapi jak terlenggek apa ke, orang terjerit ke, orang belakang tengok kita terlanggar apa-apa, orang bagi tahu kita tak dengar.
cermin tutup rapat, mana nak dengar kan. So macam tu, dia lebih lancar lah. R2 ni dia lebih lancar. Kalau pakai R1 ni dia lambat lah, dia tersengguk-sengguk lah, dia power kan. Okay, macam ni dia memang luncur lancar. Okay, boleh sekejap aku terus parking lah. Ke ujung. Aku terus parking lah. Okay, so free sini. Okay, tutup, tarik handbrake. Okay, macam tu cara dia. Dapat tak? Ada terima sesuatu tak? Okay, kalau terima sesuatu macam biasa, kasih like sikit, kasih subscribe and follow. Follow, subscribe lah tu. And thanks for watching. Bye bye. Syakman mendunia. Dah penuh dah Syakman atas highway lah ni. Dekat Poklang pun dah penuh dah. Alright, thanks for watching.